Ya, baik tuan-tuan sekalian, minta share dengan sahabat-sahabat kita. Hari ni semua pakai sibuk no, kenuri banyak hari ni. Alhamdulillah. Komen yang pertama Nur Hayati, Puan Kia Zakri, Puan Zubaidah, Puan Siti Zawiyah, Puan Mariah, semua lelaki, semua perempuan belakang no. Puan Zalina, kepala betah clear, Alhamdulillah. Minta share. Mak Suyah, Puan Halimatun Sa'adiyah, Haiqal Hasan, baik Umi Kasum. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, minta share dengan sahabat-sahabat kita. Ini semua dapat manfaat. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puan Rohaya dari Singapura, Ahlan Singapura jelas no? Minta share dengan sahabat-sahabat Singapura. Okay, baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Taala beri peluang sekali lagi untuk kita sama-sama untuk belajar Al-Quran pada petang ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syams. Baik tuan-puan, minta komen jelas ataupun tidak. Okay, baik. Selamat datang tuan-tuan ke live Facebook Pusat Pakar Al-Quran Malaysia. Misi kita satu hari satu muka, setahun 8 bulan, insyaAllah habis 30 juzuk. Misi Bantras Buta Al-Quran tanpa kos secara percuma, kongsi semua sekali, biar bagi ramai-ramai boleh baca Quran no? Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini kita belajar. Tema kita pada hari ini adalah sifat huruf. Sifat huruf. Tuan-tuan tulis di ruangan. Tema kita pada hari ini adalah sifat huruf. Tema yang kelima, sifat huruf, iaitu ciri-ciri huruf. Setiap huruf ada ciri-ciri dia. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, setiap huruf hijaiyah yang 28 tu, dia ada ciri-ciri dia. Paling sikit 5 ciri, paling banyak 7 ciri. Okay, Abang Sofi, Tok Kun jelas, Alhamdulillah, orang kampung. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, tuan-tuan tulis di ruangan. Setiap huruf dia ada ciri-ciri dia. Kalau bahasa tajwid kata sifat huruf, maksudnya ciri-ciri huruf tersebut. Setiap huruf paling kurang dia ada 5 ciri, paling banyak ada 7 ciri. Baik tuan-tuan, huruf yang paling banyak sekali iaitu 7 ciri lah. Paling banyak pun 7 lah. 8 tak ada, 9 tak ada, iaitu huruf Ra. Huruf Ra, tuan-tuan sebut huruf Ra. Ra ada 7 ciri. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tempat parking, tempat tinggal kita satu tempat sahaja. Saya duduk di sini, saya tak ada tempat lain. Tapi ciri-ciri saya banyak. Saya berkepiah, saya bercermin mata, saya berpakaian, saya baju saya warna ini. Banyak ciri-ciri kan. Macam tu juga huruf. Huruf ni tempat keluar dia satu je. Tapi ciri-ciri dia ni banyak, tuan-tuan sekalian. Okey, faham no? Moga-moga faham lah tuan-tuan sekalian. Kita faham bahasa mudah, bahasa kampung ni senang tuan-tuan sekalian. Setiap huruf dia ada tempat parking satu tempat, tempat tinggal dia satu tempat. Setiap huruf dia ada banyak ciri dia. Seumpama macam kita lah, duduk di sini dan banyak ciri yang ada pada tubuh badan kita. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ciri-ciri huruf semuanya ada 20. Semua ada 20 tuan-tuan sekalian. Okey, baik. Ciri huruf berlawanan ada 7. Ciri huruf berlawanan ada 11. Ciri huruf berlawanan ada 11. Okey, baik.
Ciri huruf berlawanan ada 11. Baik. Ciri yang tidak ada lawanan. Sifat yang tidak ada lawan ada 9. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang ada lawan, sifat yang ada lawan ada 11, yang tidak ada lawan ada 9. Tuan-tuan tulis di ruangan. Baik. Yang ada lawan kita tak belajar lagi, ada 11. Yang tak ada lawan kita dah belajar dah. Dan pada hari ini insya-Allah kita akan terus belajar sifat yang tidak ada lawan. Kita dah belajar dah sifat tafashi, iaitu shin, huruf shin. Kita dah belajar dah sifat takrir, iaitu huruf ra sahaja. Kita dah belajar dah sifat sofir, iaitu berdesir. Ada 3 huruf. Tuan-tuan tulis di sini ada 3 huruf, iaitu huruf sad, zai dan huruf sin. Dan kita dah belajar dah sifat gunnah. Ada 2 huruf sahaja, iaitu mim mati dan nun mati, ketika mana berhenti ataupun ketika mana sambung. Baik, 4 sifat selesai dah. Takrir, gunnah, tafashi, sofir. Baik tuan-puan, ini adalah sifat yang tidak ada lawan. Sifat yang tidak ada lawan ada berapa semuanya? 9. Jadi ada berapa lagi? Ada 5 lagi sifat yang tak ada lawan yang kita belum belajar. Baik, pada hari ini kita nak tambah satu lagi sifat, iaitu 5. Bagi cukup 5. Kita nak tambah lagi satu sifat lagi yang tidak ada lawan, bagi cukup 5, iaitu tuan-tuan tulis di ruangan sifat al-lin. Sifat al-lin ataupun sifat lin. Apa maksud lin tuan-tuan sekalian? Lembut, lunak. Lembut, lunak. Macam tu, no? Okay, baik. Sifat apa yang kita belajar pada hari ini? Sifat lin. Maksud lin adalah lembut ataupun maksud lin adalah lunak. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau maklin lain cerita. Maklin dia berlaku ketika mana kita waqaf. Tapi kaedah dia sama aja tuan-tuan sekalian. Ada huruf ya mati, ada huruf waw mati, sebelum dia ada baris fathah dan berhenti di situ. Itu maklin. Itu cerita di dalam bab mat. Itu cerita dalam bab mat, tema yang ke-3. Sekarang ni kita nak belajar tema yang ke-5, cerita tentang sifat huruf, iaitu ciri-ciri huruf, antaranya lin. Tuan-tuan sekalian, lin maksudnya lembut ataupun lunak. Okay, baik tuan-tuan tulis di ruangan apa yang saya tulis di sini. Kita belajar sifat huruf ataupun ciri-ciri huruf. Jadi ciri-ciri huruf yang kita belajar, okey, terang tak tuan-tuan sekalian? Baik, ciri yang kita belajar pada hari ini adalah lin. Okey, baik tuan-tuan sekalian. Yang kita belajar ni lin. No, lam ya nun. Maksudnya lembut, lunak. Okey, baik. Okey, no, tuan-tuan sekalian. Okey, boleh? Boleh, tuan-tuan? Boleh, no? Okey, baik. Apa huruf lin? 2 huruf sahaja. 2 huruf sahaja. Huruf lin ada 2 huruf sahaja. Huruf apa tuan-tuan sekalian? Huruf waw mat dan ya mat. Huruf waw mat dan ya mat. Dua huruf ini sebelum dia ada baris fathah. Ni fathah, ni fathah. Baik tuan-tuan sekalian. Baik, waw mat, ya mat. Dua huruf ini sebelum dia ada baris fathah. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah, contoh. Ini contoh. Waw mat, contoh dia naum. Waw mat, contoh dia tuan-tuan sekalian, naum. No? Waw mat,
Ni waw mat. Ni waw mat, tuan-tuan sekalian. Sebelum waw mat ada baris fathah. Nun baris fathah. Naum. Baik, tuan-tuan sekalian, waw inilah sifatnya lin. Sifatnya lin. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau sekiranya ada huruf waw berbaris sukun, sebelum dia baris kasrah ke dhammah ke, itu bukan mat lin. Itu bukan mat lin. Okay, baik tuan-tuan sekalian. Itu bukannya lin, itu bukannya sifat lin. Okay, baik tuan-tuan faham no? Boleh faham no? Waw mat, sebelum dia ada baris fathah. Waw ini orang kata sifat waw ini adalah lin, lembut. Okay, baik tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan tulis sikit, sama ada ketika mana waqaf ataupun ketika mana sambung bacaan. Sama ada waqaf, berhenti. Kalau berhenti pun ini sifat waw ini lin, sambung pun sifat waw ini lin juga, tuan-tuan sekalian. Baik, cumanya kalau kita berhenti dia jadi mat lin. Itu cerita bab mat. Kalau kita sambung tak ada mat. Cumanya sifat ketika mana berhenti ataupun sambung, waw sukun ini tetap sifatnya ataupun cirinya lin, iaitu lembut. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah. Hak ya ni pula, ya mat ni tuan-tuan sekalian, sebelum dia ada baris fathah. Sebelum dia ada baris fathah. Okay, baik. Sebelum dia ada baris fathah. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mana contoh dia? Ni contoh dia. Alaika, alaika. Ni huruf ya mat. Di sini huruf ya mat. Di sini sebelum ya mat ada baris fathah. Sama macam waw. Waw mat, sebelum dia ada baris fathah. Ya mat, sebelum dia ada baris fathah. Alaika. Sama ada berhenti ataupun sambung, ya ini sifatnya atau cirinya tetap dinamakan lin. Okay, baik tuan-tuan sekalian, tetap dinamakan lin, iaitu lembut. Kalau sekiranya berhenti alaik, dia kata mat lin. Itu cerita di dalam bab mat lin. Itu cerita di dalam bab mat. Tak cerita di sini. Sini kita cerita sifat huruf. Kalau nak cerita alaik, ketika mana berhenti, boleh berhenti 2, 4, 6, ia adalah mat lin. Itu cerita dalam bab mat. Tak masuk dalam bab sifat huruf. Kalau kita sambung alaika, mat tak ada. Yang ada tuan-tuan sekalian, lin. Berhenti pun lin. Berhenti pun ia ini sifatnya lin. Sambung pun ia ini sifatnya lin. Begitu juga di atas, berhenti ke sambung, waw ini tetap lin. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, boleh faham no? Boleh faham no? Boleh faham tuan-tuan sekalian? Okay, baik. Okay, nampak komen-komen tu semua boleh faham lekar tu tuan-tuan sekalian? Okay, no? InsyaAllah. Okay, sekejap lagi kita akan jumpa tuan-tuan sekalian. Sekejap kita akan jumpa. Kita akan jumpa huruf-huruf mat. Baik, moga-moga saya dan tuan-tuan sama-sama kita dapat faham lah apa yang kita belajar pada hari ini. Sebelum ni duk pening tuan-tuan sekalian. Depa kata ciri-ciri apa sifat lin. Sifat lin. Mat lin ke sifat lin? Betul ke hang kata sifat lin? Yang aku belajar mat lin. Mat lin cerita dalam bab mat. Lin pula cerita dalam sifat tuan-tuan sekalian. Dua-dua dah. Jangan duk buat pening. Tuan-tuan sekalian, bawa minta maaf lah. Tuan-tuan sekalian. Okay, baik. Kadang-kadang kita duk pening macam tu lah. Saya pun macam tu juga. Dulu pening juga. Lin kata adalah sifat, tapi kita belajar dulu dalam mat. Kata dalam mat, tapi kita belajar dulu adalah sifat tuan-tuan sekalian. Kalau sekalian dalam sifat, dia dalam bab sifat, iaitu lin, khusus pada ya mat dan waw mat. Kalau dalam bab mat, dia ada dalam ketika mana kita berhenti. Ketika mana kita berhenti dinamakan mat lin. Panjang 2, 4 ataupun 6 harokat. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita terus talaqi kita no, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Hari ini siri yang ke-38. Tuan-puan tulis di ruangan ciri yang 38. Siri yang ke-38 Suratul Baqarah juzuk 2 ayat 234. Ayat 234 nah. Okey, baik. Okey, kita talaqi nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya, baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, terus nah. Walladhi bukan wal. Walladhi lidah mesti kena keluar. Ladhi lidah mesti kena keluar. Walladzina yutawaffawna. Okay, baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dah jumpa dah. Walladzina yutawaffawun. Kalau kita berhenti. Walladzina yutawaffawun. Baik, kalau kita berhenti mak apa? Mak lin. Sebab apa? Fa bagi fathah tak jumpa dengan kawan dia iaitu alif mat, dia jumpa dengan waw mat. Nama dia mat lin. Panjang 2 pun boleh, 4 pun boleh, 6 harakat pun boleh. Sifat waw mat itu adalah lin. Sifat waw mat itu adalah lin. Bukan fa berbaris fathah. Tak, waw mat tu sifat dia adalah lin ketika mana berhenti dan ketika mana kita sambung bacaan. Macam tu lah nah. Jadi kalau sekiranya walladzina yutawaffawna min waw tu, waw apa tu? Ciri-ciri waw itu apa dia tuan-tuan sekalian? Lin. Tuan-tuan tulis di ruangan. Ciri waw itu adalah lin. Fawna min dengar baik cukup. Min kum wa yadharu wa yadharuna az wajan rabbas babas nyum bas. Baik tuan-tuan sekalian, huruf ba, makhraj huruf ba kat mana? Syafatan. Ni dua bibir. Bibir atas dan bibir bawah bertangkuk dua. Bas. Macam tu no. Bas na bi nun mati bertemu huruf fa, ikhfa haqiqi bi anfusihin. Ketika mana kita berhenti nun syaddah wajibal gunnah. Lagu tu no tuan-tuan sekalian. Sekali lagi. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihin. Baik. Kita berhenti 2 harakat sebab apa? Sebab apa tuan-tuan? Sebabnya nun syaddah. Okay, baik. Terus lagi tuan-tuan sekalian. Yatarabbas yata ra takrir, sifat ra takrir. Yatarabbas bas huruf sad istitalah, huruf sad isti'la. Baik, kita tak belajar lagi tuan-tuan sekalian, tak apa, kita tinggal dulu. Yatarabbasna bi anfusihinna asnyum tuan-tuan. Ra muncul mulut, ra tebal. Arba'ata ashhurin wa ashra wa shin tafashi ra takrir.
Getaran. Ra tu mat apa? Mat iwaq. Sekali lagi tuan-puan yang dirahmati Allah. 1, 2, mula. Yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Ya, lagu tu atas dia ada so'lam. Maksud dia wasal lebih aula. Wasal lebih bagus. Sambung lebih bagus. Kalau kita berhenti pun boleh juga. Terus tuan-tuan sedang. Fa'idha fa. Huruf fa, tempat parking dia syafatan. Fa, gigi atas sentuh bibir bawah. Fa'idha ba. Balau. Lau. Huruf ghoin. Makhrajnya, tempat parking dia kerengkung halqum kita. Bawah ke tengah ke atas? Atas. Dua beradik dengan huruf kha tu adik-beradik lah tu tuan-tuan sekalian. Fa idza balau law bukan fa idza balau bukan law la senyum ra muncul mulut law. Muncul mulut kadar apa? Bagi tebal sahaja, bukannya muncul dah tebal pun muncul lagi. Balau sekat tu ya, balau bukan balau. Balau na ajalahunna fala junaha alaikum kum. Jangan macam kum. Sekali lagi tuan-puan. فإذا بلغن أجلهن فلا تعضلوهن. Sekali lagi. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم. Baik, terus lagi tuan-puan sekalian. فلا جناح عليكم فيما فعلنا في kalimah pertama ada huruf mat, iaitu huruf ya mat. Atas dia ada misai. Baik, atas huruf mat tu ada misai. Ya mat, atas dia ada misai. Kalimah yang kedua ada hamzah. Jadi berlaku dalam dua kalimah mat jaiz munfasil. 4 ataupun 5 harakat. Fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Mak apa? Ma'arid li sukun. Sebab apa? Jumpa dengan kawan. Ma'arid li sukun. Ra dhammah jumpa dengan kawan dia waw. Ma'arid li sukun. Panjang 2 atau 4 atau 6 harakat. Sekali lagi tuan-puan. Fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Baik, kita jumpa qaf lam wa qaf aula. Kemudian wallahu bima jangan baca ta', itu hamzah. Ta'maluna kha. Jangan baca kha. Khabir. Ra nipih. Khabir. Ra nipih tuan-puan. Ra nipih. Sebab apa ra nipih? Sebabnya ya mat sebelum ra. Itu jawapan dia. Khabir. Sekali lagi. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ya, baik. Terus lagi ayat 235. Wala junaha. Ha mesti kena bunyi ha pada. Wala junaha alaikum alaikum fima arrab ni. Mulut mau herat sikit tuan-tuan saya, kesan daripada lidah tu herat. Arrabtum arrabtum. Jangan macam arrabtum dah. Sebab apa? Huruf ta bunyi huruf ta. Huruf ta sebab apa pergi tukar huruf ta? Terpengaruh dengan huruf ba yang tebal.
tum. Tu dia lah. Pada arradtum. 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 Tukar balik. Arradtum. Baik tuan-puan sekalian. Kadang-kadang dia baca lagu ni. Arradtum. Lah, huruf dha pun jadi nipis sekali. Sebab apa huruf dha nipis? Terpengaruh dengan huruf ta pula dah. Tuan-tuan sekalian, semua nak senang belaka. Fima arradtum bihi min khitabatin nisa. Baik, nisa tu mak apa? Mak wajib. Mak wajib muttasil. Huruf mat dengan hamzah duduk dalam satu kalimah, duduk dalam satu rumah. Tuan-puan, bacaan dia 4, 5. Bila berhenti tambah satu lagi 6. Terpulanglah nak baca 4 pun boleh, 5 pun boleh, 6 harakat pun boleh ketika mana kita berhenti. Sekali lagi. Wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khitabatin nisa. Baik, terus lagi tuan-puan sekalian. Hari ni pun jumpa dah waw mat. Jumpa waw mat kan? Jumpa lagi waw mat ni. Jumpa waw mat kan tuan-tuan sekalian? Sebelum ni ada bagi fathah. Macam tu juga dengan macam tu juga dengan au. Hamzah berbaris fathah bertemu dengan waw mat. Hak yang ni tuan-tuan sekalian, hukum dia, sifat dia adalah lin. Sifat dia lin. Kalau orang tanya kita, waw mat ni sifat dia apa dia? Habaq kat dia lin. Macam tu tuan-tuan sekalian. Tum fi anfusikum. Sekali lagi tuan-puan sekalian. Min khitabatin. Sekali lagi ulang. Min khitabatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. Ya baik, alhamdulillah. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا. Baik, kita berhenti di sini. Satadhkurunahun. Okay, baik, kita berhenti di situ. Mak apa tu? Hukumnya adalah wajibal gunnah. Sekali lagi tuan-puan sekalian. Alimallahu annakum satadhkurunahun. Baik, terus lagi tuan-puan sekalian. Walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqu. Jangan baca taku, itu huruf kaf. Taqulu qawlan. Baik, tanwin bertemu dengan huruf mat, hukumnya adalah idgham ma'al gunnah. Mi. Tanwin bertemu mim, idgham ma'al gunnah. Qawlan ma'rufa. Ra, sifatnya takrir, getaran. Okey, baik. Bertemu dengan huruf waw mat, tuan-tuan sekalian, mat asli. Rufa, fa tu mat iwaq. Sekali lagi tuan-puan yang dirahmati Allah. Walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Ya baik, betul ya no? Okey, terus lagi tuan-puan yang dirahmati Allah. ولا تعزموا زموا عقدة nikahi hatta. Nampak tu huruf ha bagi pula macam mana? Nikahi
hatta. Biasanya payah orang nak sebut. Dia kata macam mana? Nikahi hatta. Itu ha simpui. Nikahi hatta. Baik, nak buat lagu mana tuan-tuan sekalian? Latihan dia lagu ni. Hai. Okey, baik. Angkat nafas. Hai walihna minil mihni mihi walihi. Baik. Ha walihna minal muhni muha waliha wadduha. Macam tu no, tuan-tuan sekalian. Ka hatta yablughal kitabu ajalah lah. Baik, ada ha dhamir, ada fungsi apa-apa ada ha dhamir tu. Maksilah, daah tak jadi maksilah, berhenti mana jadi maksilah dah. Bukan kita berhenti ajaluhu. Tak berhenti lagu tu lah. Kita berhenti ajalah. Nah tuan-tuan sekalian. Kalau sambung baru maksilah. Sekali lagi tuan-puan yang dirahmati Allah, sekali lagi 1, 2 mula. Wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Lah. Ni ha ni. Lah. Baik tuan-puan sekalian, terus lagi. Wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Baik, fahdharuh. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah, dharuh tu mak apa? Ma'arik disukun. Sekali lagi tuan-puan. Wa'lamu hur'ain. Makhraj tempat parking dia kat mana? Kerengkung, halqum. Bawah ke tengah ke atas? Tengah. Adik-beradik dengan siapa? Ha, dua-dua tak ada titik. Tu adik-beradik tu. Wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Baik, terus lagi tuan-puan. Wa'lamu anna Allah ghafurun. Ru muncul mulut, kemudian dalam tanwin tu senyum balik, ada nun. Run halim. Tuk mulut. Bila berhenti, tanwin tak ada fungsi, mai sukun. Bila mai sukun, sifat mim sukun atau ciri-ciri mim sukun, antaranya gunnah, dengung. Halim. Sikit sudahlah, jangan lim. Okey, baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi nah. Wa'lamu anna Allah ghafurur. Sekali lagi. Wa'lamu anna Allah ghafurun halim. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik tuan-puan yang dirahmati Allah. Okey, kita terus lagi ayat 236. 236. La, bukan la. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhun. Dengung baik cukup 2 harakat. Sekali lagi tuan-puan. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhun. Lam, bukan lam. Baik, ulang balik tuan-puan sekalian. Nun mati bertemu huruf ta, hukumnya adalah ikhfa hakiki. Huruf ikhfa hakiki ada 15.
Tuan-tuan, dalam 15 huruf tu ada 5 huruf isti'la. Kalau sekiranya huruf isti'la tersebut kita jumpa nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf isti'la yang ada di dalam huruf ikhfa, huruf isti'la itu berbaris fathah dhammah, maka kena tebal, dengung kena tebal. Macam tu. Jangan macam tak boleh. Macam tu. Talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw waw ini adalah lin, sifat dia lin. Aw tafridu huruf dha lidah duduk tepi. Lahunna faridah bukannya faridah, faridah. Sekali lagi tuan-puan yang dirahmati Allah. Talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah. Ya, lagu tu terus lagi. Wamatti'uhunna 'alal Baik, tuan-tuan sekalian. Mak apa tu? Mak lin, mak asli. Musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruh. Baik, wa 'alal muqtiri qadaruh. Baik tuan-puan sekalian, berhenti di situ. Muqtiri qadaruh. Qadaruh. Sekali lagi tuan-puan sekalian. Hak ni hati-hati sikit, payah sikit nak sebut Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruh. Baik, berhenti di situ. Baik, terus tuan-tuan sekalian. Boleh terus mata'am bil. Baik tuan-puan sekalian, tanwin bertemu huruf ba, jumpa lampu jalan raya. Lampu jalan raya, mim kecil rupa macam lampu jalan raya. Terus kata iqlab, tak payah duk fikir-fikir lagi. Mata'am bil bukan bil ma'ruf. Baik, sekali tuan-tuan sekalian. Mata'am bil ma'ruf. Baik, terus lagi. Haqqan 'alal muhsinin. Baik, sekali lagi tuan-puan sekalian. Haqqan 'alal muhsinin. Baik. Terus lagi 230 berapa? 37 macam tu. Nun mati betul huruf ta, ikhfa haqiqi. Ta adalah huruf isti'la berbaris fathah. Wa in talaqtumuhunna min. Baik, nun syaddah wajibal gunnah. Berhenti pun wajibal gunnah, sambung pun wajibal gunnah. Dua-dua dengung, dua harakat. Hunna min. Nun mati betul qaf, ikhfa haqiqi. Qaf adalah huruf isti'la, dengung kena tebal. Min qabli anta. Nun mati betul huruf ta, ikhfa haqiqi. Tuan-tuan sekalian, baik, tak payah tebal, dengung tak payah tebal. Sebab apa? Huruf ta pun, ta bukannya huruf isti'la. Antamassuhun, berhenti di situ. Sekali lagi tuan-puan sekalian. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun. Baik, terus lagi. Wa qad faradtum. Farad lidah duduk tepi, lepas tu tum.
لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا Okay, baik tuan-puan sekalian, tuan-tuan tulis di ruangan. Faradtum ni agak kena hati-hati nah. Time kita nak baca kena hati-hati. Farad, lidah duduk tepi. Farad, lepas tu duduk tengah balik. Tum, duduk tengah. Bukannya duduk tengah saja, nipih pula. Tadi kita terbaik dah. Ni duduk tengah, sentel. Ejah bagi jadi nipih pula. Sekali lagi tuan-puan sekalian. Wa qad faradtum lahunna fariidatan. وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا. Okay, baik. Ulang balik. Illa. Apabila illa tu kalau kita berhenti jadi mak asli, tapi kalau kita sambung jadi mak jaiz munfasil. Illa an ya'funa aw ya'funa aw. Baik, waw ini waw lin. Sebab apa? Sebelum dia ada bagi fathah. Aw ya'fu na aw ya'fu alladhi biyadihi. Fuwalladhi. Bukan fuwal, fuwal. Fuwalladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Sekali lagi tuan-puan sekalian, nikah tu mak apa? Mak arid diskun. Illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Taqwa wa ma'asli. Sekali lagi. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Terus lagi. Wala tansawul. Tuan-tuan sekalian, wala tansawul bukan wul fad. Jangan baca fadl. Huruf dha tak ada qalqalah. Fad. Tahan dia. Fad la bay. Muka surat 38. Ada orang tanya. Ayat 237. La bainakum. Baik tuan-tuan sekalian, tuan-tuan jumpa dah ya mat kan? Ya mat. Nampak tu ya mat. Sebelum dia ada bagi fathah. Ya mat. Sebelum dia ada bagi fathah, maka dinamakan ya itu dinamakan lin. Ya itu dinamakan lin. Sifat dia lin. Bainakum. Sekali lagi. Wala tansawul fadla bainakum. Baik, terus lagi. Inna Allah bima ta'maluna basir. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, basir. Ra nipih sebab apa? Ya mat sebelum dia. Sekali lagi. Inna Allah bima ta'maluna basir. Okay, baik tuan-puan yang dirahmati Allah, kita ulang balik. Hak yang ni siapa yang dah rasa dia lancak dah tuan-tuan sekalian, maksudnya dia dah baca elok dah, saya cadang pada dia untuk dengar hak ni je. Yang lain tu tak apalah. Tuan-tuan sekalian, saya nak raikan semua. Yang mana yang baru nak belajar, tuan-tuan sekalian, sila dengar daripada awal-awal. Langkah yang kedua, siapa nak belajar tajwid, dengar langkah pertama. Siapa yang nak belajar di sebutan, dengar langkah yang kedua. Siapa yang dah boleh dah, tuan-tuan sekalian, bukannya kata belagak pandai dah. Dia tak belagak pandai, dia dah boleh dah. Masa dia pun tak pernah ada, tuan-tuan sekalian. Eloknya dia dengar 5 minit di belakang. Cu cadang pada kawan-kawan macam tu. Okey, baik. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. sekali lagi. من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Tuan-tuan tulis di ruangan Alhamdulillah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada hari ini kita belajar tema yang kelima tentang ciri-ciri ataupun sifat huruf. Sifat huruf semuanya ada 20. Yang berlawanan ada 11. Yang tak ada lawan ada 9. Yang kita nak belajar yang tidak ada lawan, pada hari ini kita belajar sifat lin, iaitu waw mat dan ya mat. Kedua-dua tersebut sebelumnya berbaris fathah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah esok kita akan jumpa pada tema yang ke-6. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah moga-moga Allah Taala panjang umur kita, اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآطراف النهار
النار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, Ya Rahman Rahim, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, dengan keberkatan Al-Quran, masukkanlah kami, permudahkanlah kami untuk masuk ke dalam syurga-Mu, Ya Allah. Ya Allah, dengan keberkatan Al-Quran, Engkau peliharalah kami daripada gangguan jin dan syaitan, Ya Allah. Ya Allah, dengan keberkatan Al-Quran, jadikanlah kami suami yang soleh, jadikanlah kami isteri yang salihah, jadikanlah anak kami, cucu kami salih dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta share Tuan-tuan Sedang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fi din, allimna at-ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.